Kalau nak tanya lagi, boleh? Ya, Nak tanya satu lagi. boleh. Satu soalan lagi. Inilah saya ni selalu apa ni kadang kita pergi cek kat doktor pakar kan. Jadi Dan tentang penggunaan apa ni Aurora ni bermula dengan seluar dan apa ni stokin. Memanglah lama juga memang sebab saya ni kena dipanggil prolapse. Banyak tahu lah memang macam-macam penyakit lah sebutlah apa yang semua dah coba. Lepas tu jumpa dengan doktor pakar. Doktor pakar kata um, solusinya adalah operate lah. Tapi moga sebab sahabat saya ni saya dibagilah buat alternatif. Jadi saya memang tekad tidak mau operation lah. Sebab duk tengok yang kawan-kawan yang buat operation tu lepas operation tu tidak stabil lah. Tidak nampak sepenuhnya sihat dan kadang-kadang terpaksa pakai tukar juga ada. Jadi saya memang macam-macam lah buat urut lah, apa ni, chiropractic lah. Tapi kena betul banyak lah modalnya. Modal ni banyak. Lepas tu terpaksa buat kalau travelling tu balik tu kena buat apa ni bone alignment. Jadi benda tu alhamdulillah boleh kata boleh bertahan, tapi dia terpaksa lah kena buat apa ni fisioterapi. Jadi alhamdulillah akhirnya jumpa apa ni Alora ni apa ni alhamdulillah mula-mula beli dengan apa ni Dr. Rafi lah mula-mula. Jadi alhamdulillah rasa mana selepas pakai itu memang saya cuba pakai memang semaksimum mungkin lah. Mana buang masa nak mandi itu ya. Jadi kalau puasa tak mana kalau bersih mana boleh buat solat sekali memang solat sekali. Jadi mana tidaklah maknanya ibaratkan kata boleh katakan walaupun peringkat awal tu kita modal yang agak besar, tapi apabila jangka masa panjang tu mana kata balik modal lah, mana value for money lah. Dan selama apa ni jimat dari segi keuangan dan jimat dari segi masa. Kalaulah mana kita pergi macam kalau saya dulu biasa pergi buat fisioterapi atau chiropractic, kita kena ambil masa, kena pergi berjam-jam. Tapi pakai apa ni Alora ni kita boleh musarat, kita boleh pergi mana-mana. Jadi mana masa kita tidak habis, tidak rugi. Tapi kalau sebelum tu kita terpaksa kalau fisioterapi ambil masa 2-3 jam kita habis masa kena pergi. Jadi alhamdulillah mana saya sekarang ni pun kurang lah. Kalau dulu selalu pergi kena terpaksa buat fisioterapi, kena buat urut. Jadi itulah mana dari segi keberkesanan. Mungkin yang lain-lain itu macam tadi metabolism itu mungkin jugalah. Sebab saya apa ni dekat nak pencen tu kata apa ni naik tubuh orang kata naik tubuh ataupun kegemukan. Jadi semua yang pakai yang apa seluar-seluar yang dulu tak boleh pakai masa lepas pencen. Jadi itu tapi nak apa tadi mana kesan tadi lah metabolism kita mungkin kurang. Mungkin dah perlahan. Jadi alhamdulillah sekarang ni kira dah balik asal lah. Kurang sekarang ni perlu balik iaitu 66 kilo dan semua seluar lama-lama semua boleh pakai. Alhamdulillah tak buang saja. Itu jadi mana saya nak sahabat-sahabat kalau pakai kan beli tu ikut mana saiz yang betul-betul tu lah. Saiz yang betul-betul, lepas tu pakai kena pakai sehabis maksimum pakai lah. Mana kita memanglah kena sabar lah. Macam tadi doktor kata kita minum air banyak. Macam kalau minum air banyak kita nak kena buang air
buat acap kali lah. Tapi itu kena kena sabar sikit lah. Itu dari segi mana jadi apa ni, saya dah boleh katakan boleh panjat bukit dah lah banding mana dari segi kata tahan lasak tu alhamdulillah. Itu yang nak kata nak, kalau yang sahabat-sahabat tanya itulah yang boleh share lah, saya boleh share.